Kalau macam ni, baik saya semayang kat Masjid Negara. Pengalaman lain satu lagi, yang jenis takut kata tak nampak Kaabah. Kaabah nampak ke tak? Kaabah nampak ke tak? Pengalaman kita bawa lah. Saya bawa 7 kali saya ingat. Yang very crucial lah. Mungkin beza 2 minggu lepas tu pergi. 2 minggu lepas tu pergi lagi. Ada seorang je yang saya tengok dia bukan tak nampak Kaabah. Tapi dia macam Tuhan tak bagi dia feel lah. Macam kita kan, ingat dulu momen kita masuk Masjidil Haram kan? Bila nampaknya ya Allah kan. Ni ke dalam TV tu kan. Dia adalah gemuruh kesukaan, kesyahduan semualah. Dia ni masuk, dia macam tak ada apa. Udah ni kata ni je ke macam ni je ke macam ni kata. Tapi apa yang itu kita kena hati-hati sikit. Bila kita buat kurang adab di tanah suci ni, memang ada balasan yang teruk. Memang ada balasan. Betul. Dia at least kalau tuan-tuan yang kat rumah pernah pergi buat umrah lepas tu tak rasa apa-apa, jangan cakap pada mulut ini. Yes. Sebab itu syaitan belaka tu. Betul. Duduk dalam hati kata, ini macam biasa je apa-apa. Orang lain yang takut tu jenis takut pula tak nampak Kaabah. Ni jenis rasa macam ini je. Kalau macam ni, baik saya semayang kat Masjid Negara. Dia zahirkan pula benda tu. Saya kata, jangan cakap lagu tu. Itu bukan benda boleh main cakap-cakap lagu tu. Ini tempat yang Nabi pernah melangkah di sini. Mungkin bukan Nabi satu je, Nabi Ibrahim pun ada. Dan demikianlah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Ismail pun ada di sini. Kisah-kisah hidup mereka berkat tempat ni.